unboxing lagi, tetapi untuk kali ini saya akan unboxing perfume daripada House of Ama, Hoa Hoa. Itu adalah dia punya tagline, dan di sini dia punya line up terkini. Ini ialah line up untuk perempuan sahaja. Kalau tersilap saya, House of Ama, Her. Dan nanti saya akan bagi link dekat bawah sana. Dan saya ucap tahniah juga, dan juga ucap terima kasih kepada brand House of Ama, kerana brand ini memang sangat-sangat pemurah. Dia bagi jajan, yang ini 10 ml, dan dia tak kerekut bagi sampel. Yang ini kalau tersilap saya 5 ml. Di sini saya dapat 7 sampel perfume daripada House of Ama. Terima kasih banyak-banyak. So mari kita start buka untuk perfume House of Ama ni. Tak sabar rasanya. Okey, kita buka satu-satu. Dia punya kotak sangat cantik, sangat lawa. Ini kat depan, ini kat belakang. Dia ada description, dan juga kalau tersilap saya kita boleh scan barcode. Dia letak kat sini, dia ada ceritalah di sebalik perfume ini kalau tersilap saya. So mari kita buka. Perfume yang ini House of Ama. Ini nama dia Nona. Okay, 1, 2, 3. Oops. Risau. Okay, macam ni kotak dia. Sangat cantik, sangat lawa. Ini cupboard yang tebal, dan di sini plastik lah. Dia macam jendela. Macam pintu yang pakai cermin orang-orang lama dulu. Macam ni. Cantik. Ini adalah botol ya. House of Ama Extrait de Parfum 80 ml. Nona. Dia punya ni sangat lawa lah. Dia punya ini foam, soft foam di sini, supaya ianya terletak dengan sangat elok, dan memang sangat cantik, sangat lawa. So kita try dan kita sniff lah. Dia punya plastik cap, dia bukanlah kata low quality, tapi okey, bagi saya okey. Kat sini dah ada bau. Bau dia sedap. Jom kita spray. First impression untuk perfume ni, dia punya rantai ni cantik pula. Bunga, dia letak bunga. Dia boleh kita buka lah, dia just macam letak macam ni je. Tapi nice presentation, saya suka. Kita spray, tengok dia punya atomizer. Cantiknya, halus, mulus. Dia bau fresh, floral. Dia macam fresh, soft, spicy, floral. Ada macam musky sedikit. Untuk review penuh nanti saya akan buat satu-satu lah. So ini adalah unboxing dan first impression saya untuk perfume Nona Extrait de Parfum 80 ml daripada brand House of Ama. Next, kita gerak kepada botol yang kedua. Botol yang kedua. Jom kita buka. Botol yang kedua. Saya suka dia punya packaging ni. Walaupun dia dah ada box macam ini yang agak tebal. Bukanlah tebal sangat, tapi agak tebal, which is very good. Saya sangat suka dia punya box dengan presentation so far setakat inilah. Dan dia bagi seal plastik ini. Okey, sangat-sangat secure. Untuk postage pergi Sarawak ni, macam ni lah yang saya sangat hargai. Kalau seller mampu buat untuk packaging yang macam ini, memang ke mana-mana dia post pun memang akan selamat sampai, dan perfume tidak akan mudah rosak ataupun pecah. So untuk yang ni Haiku in Harajuku. Betul tak dia punya sebutan ni? Haiku in Harajuku. Macam
bunyi-bunyi Japanese. Ini adalah kotak dia macam tadi, sama juga. Dia punya kat belakang ni dia ada cerita lah, dan ada dia punya notes dia tulis kat sini. Kita tengok dulu dia punya packaging. Okay, untuk yang ni memang betul-betul dia ambil inspired daripada Japanese lah. Di sini dia punya kita selalu tengok ni dekat pintu lah biasanya, Chinese atau Korean ataupun Chinese punya, dan juga Japanese. Dan ada kipas di sini, kipas tu ya. Bagi yang suka perfume yang packaging macam ni, boleh try perfume daripada House of Ama For Her yang ni. Okay, kita try bau dia macam mana. Dia punya atomizer sangat-sangat cantik. Dia punya mist sangat-sangat halus lah. Menarik. Dia punya bau ni menarik. Jarang-jarang saya dapat bau macam ni. Dia macam bau apa dia punya bau ni? Sekejap saya tengok. White musk, sesame, mimosa, woody note. Mimosa di sini biasanya mimosa ni dia bau macam bau-bau kayu. Dan depan ni dia letak white musk, tapi white musk di sini dia sangat-sangat light, sangat-sangat ringan. Tapi bau depan sini mengingatkan saya kepada bau beras yang kita bau beras lah. Lepas tu kita masak beras itu, dia akan jadi nasi dan meruap. Bau sangat bau hangat, manis-manis nasi. Itu yang saya dapat describe sekarang inilah untuk perfume ini. Menarik. Dia punya bau ni menarik. Sangat-sangat jarang bau perfume yang macam ni. Okey, so far saya sangat tertarik dengan bau perfume macam ni. Tak ada yang saya pernah sniff sepanjang saya membeli perfume. Okey, which is menarik. Saya rasa saya akan restock untuk perfume Haiku in Harajuku. Okey, ini adalah perfume yang kedua. Seterusnya perfume yang last kali, iaitu Crimson Blooming Forever. Crimson Blooming Forever ni macam pernah dengar. Mungkin dia macam bau crimson yang Rehan buat, ataupun daripada jenama Rehan tu, ataupun jenama yang tak asing lagi yang crimson itu, mungkin lah. Okay, kita unboxing terus dan kita sniff. Okay, risau terjatuh. Okay, dia punya ada mini pearl kat sini dengan bunga sakura di sini. Cantik lah dia punya ni. Pandai pandai Ama ni buat perfume. Dia memang tahu apa cita rasa orang Malaysia, untuk apa yang menarik minat orang Malaysia untuk membeli. Selain daripada bau yang sedap, packaging dengan botol dia pun memainkan peranan yang sangat penting juga. So kita try. Ketat. Ada bau sikit. Jom kita spray. Sama juga, dia punya atomizer berfungsi dengan sangat baik dan sangat pressurized lah. Macam familiar bau ni. Bau dia bau-bau buah manis, tapi dia tak over sweet lah. Bukan jenis yang sangat sweet. Mari kita tengok sekejap dia punya ni. Saffron, black pepper, damask rose, Bulgarian rose, oud, ambergris.
Okey. Lupa saya bau perfume ini bau perfume apa. Dia macam okey, baru saya teringat. Bau perfume ini mengingatkan saya kepada Dior Prevaline ataupun Dior eksklusif lah, ataupun zaman sekarang, bukan zaman sekarang lah, 2022, 23 macam tu. Dia tukar le eksklusif itu Prevaline kepada Maison Dior, macam tu. Bau ini mengingatkan saya kepada bau perfume Laco Noir. Laco Noir. Ya, dia ada soft, spicy, rosy, oud. Tapi bau oud di sini dia sangat light. Memang bagi peminat oud, tetapi dia tak suka oud yang tengik, yang skanky. Ini adalah antara pilihan perfume yang berasaskan oud, tapi oud yang boleh diterima pakai. Sedap. Satu lagi apa daripada LV ke kalau tersilap? Saya ke Dior, Rose de Mai. Lebih kurang lah Rose de Mai dengan Laco Noir. Bau dia lebih kurang macam tu. Saya rasa perfume yang berasaskan oud, rose macam ini, ianya lebih long lasting kat badan lah. Menarik. Tetapi saya paling menarik tadi yang nombor 2 tadi lah. Okey, itu saja first impression saya dan juga unboxing untuk brand daripada House of Ama. Yang ni House of Ama for Her. Saya tak pasti dia dah start tak untuk buat live untuk satu platform yang memang khas kepada perfume perempuan. Sebab dimaklumkan dia buat 2. Satu untuk men, satu untuk women, dan satu yang ni dia bermula dengan 3 perfume. Tapi so far 3-3 ni saya sangat suka. Memang personally, untuk botol, packaging, untuk harga dan bau saya sangat suka. Saya bagi 9.5 untuk ketiga-tiga perfume ini. Cuma yang saya tunggu di sini untuk saya pakai saja untuk mendapatkan, boleh kata mungkin 9.7, 9.8 macam tu lah untuk dia punya SPL nanti. Nanti saya akan buat full review untuk perfume ini. Okey, bye bye. Jumpa lagi.